Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Biar. Kita tarik. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini untuk episod yang keempat insya-Allah tuan-tuan Allah, sekarang ini Ustaz berada di satu tempat yang nyaman, tenang. Tengok dia punya view belakang tu, comel. Okey, tempat dia kalau tuan-tuan nak tahu, tengok sampai habis videonya insya-Allah. Okey. Jadi sekarang ni Ustaz berada dengan seorang tetamu yang orang hebat ni. Ala-ala pendekar. Ala-ala pendekar. Okey. Ustaz berada. Ustaz ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada cikgu Raja. Kerana sudi untuk bersama dengan podcast ini insya-Allah. Okey, jadi cikgu sihat? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak cikgu kerana sudi datang sekarang ni sambil kita mengair kita ni. Sambil mengair. Sambil kita mengair. Kita mengair. Jadi cikgu, secara ringkas cikgu, insya-Allah kita akan panggil berbincang ataupun kita berkongsi cikgu. Cikgu Raja, tamu Cikgu Raja boleh cikgu? Boleh. Tak ada hal. Cikgu Raja ni seorang cikgu kan? Yalah. Okey, Cikgu Raja ni seorang cikgu. Dia ada juga cikgu tapi dia dah tak jadi cikgu. Aku tanya, masih seorang cikgu kan? Masih dipanggil cikgu. Okey, masih dipanggil cikgu dan masih seorang cikgu. Gelaran cikgu ni biasanya kekal sampai mati. Betul. Jadi saya kalau boleh nak tahulah serba sedikit je. Maknanya saya dapat tahu bahawa cikgu ni tak mengajar dulu umur berapa tahun cikgu masa tu? 22. Umur 22 tak mengajar. 22 saya mula mengajar, mula daftar diri untuk jadi guru ni pada 16 Jun 2002. Ketika tu umur saya baru 22. 2002. Masa tu 22 baru. 22 tahun. Sangat lagi Mudah sangat. Mudah lah dibandingkan dengan sekarang ni. Betul. Maknanya masa cikgu daftar jadi seorang guru tu belum kahwin lagi lah. Masih belum kahwin lagi. Masih belum kahwin. Ketika tu saya masih bujang lagi. 3 tahun sebelum saya kahwin tu. Masa tu. Okey, sekolah cikgu mula-mula daftar dulu SK LKTP Tembangan 6. Gugus saya Tembangan. Di mana tu? Dia Jajah Hebra tu. Jajah Hebra. Daerah Hebra, di Pahang lah. Situ tempat saya mengajar tu dia bukan Felda, dia plantation. Plantation. Dulu plantation sawit ke apa? Dulu dia tanah getah. Kemudian dia tanah sawit pula. Masa saya pergi tu, saya dah sampai situ tu plantation sawit dah ketika tu. Masa tu. Maknanya pedalaman lah. Dia dikira pedalaman juga tapi dia di pinggir kampung orang asli. Di pinggir kampung orang asli. Jadi sekolah tu boleh dikatakan 50-50 lah. 50 pelajar Melayu, 50 pelajar orang asli. Asli. Campur lah campur asli lah. Dengan tak asli. Asli dengan orang kita lah. Dengan orang kita. Dia pelajar situ pun ketika tu rasanya tak sampai 100. Tak sampai 100 orang lah. Lepas tu tenaga pengajarnya? Tenaga pengajar kita pun sekitar belah-belah orang je. Belah-belah orang? Tak lama. Dan ada tenaga pengajar situ terdiri daripada orang asli pun ada 2 orang. Cikgu orang asli. Cikgu orang asli. Salah seorangnya penolong ni, seorang ni cikgu biasa lah. Dan kedua-dua cikgu tu dia merupakan guru dan anak murid juga. Suatu ketika dulu seorang tu
jadi cikgu dah sekarang tu jadi anak murid kepada sang guru tu. Masa ketika dulu. Okey. Sekarang ni Ustaz tak ingat nak beritahu bahawasanya kita fokus untuk perbincangan kita episod keempat ni, okey, atas nama cabaran seorang guru. Cabaran seorang guru. Kita tahu bahawasanya orang panggil pekerjaan seorang guru ni memang sangat-sangat orang panggil mencabar lah dari segi mentalnya, dari segi orang panggil jasmani sendirinya. Jadi itulah kita jumpa Cikgu Raja. InsyaAllah dia akan mengupas mana pengalaman dia selama mana dia jadi cikgu daripada start 22 tahun sehingga sekarang. Okey, masa saya rasa cikgu selepas cikgu apa-apa adik-adik itu aja. Saya ni adik-beradik, 2 lelaki, 4 perempuan. Saya ni kira anak yang sulung. Anak sulung. Anak sulung. Jadi kalau kira anak sulung tak besar lah tanggungjawab cikgu kan. Yalah gitulah. Maknanya terhadap keluarga tu kan. Maknanya besar lah. Lepas tu apabila cikgu maknanya mengajar tu berjauh pula nampak. Berjauh daripada halaman. Berjauh daripada keluarga lah. Daripada keluarga. Mana tu antara cabaran cikgu dia kan. Bagaimana pendapat cikgu? Dia kalau nak disebutkan sebagai cabaran ni sebenarnya bagi saya ni antara bukan yang menerima banyak cabaran mana, tapi adalah cabaran tu. Cuma permulaan kita mengajar dulu ketika tu umur saya baru 22 tahun. Ujiannya adalah ketika tu ayah saya tu pesakit buah pinggang. Masa tu dia berlaku kerosakan buah pinggang tapi sebelah barulah. Jadi dia ni penderita buah pinggang dan dah menjalani proses dialisis suci buah pinggang dah ketika tu. Jadinya saya ketika tu masih lagi berada di maktab. Tapi dah praktikum lah nak habis betul dah maktab ketika tu. Jadinya dalam proses dia sakit tu dan dia meninggal dia meninggal tu 28 hari sebelum saya ditugaskan ke sekolah pertama saya. 28 hari maksudnya sebelum selepas dia meninggal. Selepas dia meninggal 28 hari. Tu. Saya ditugaskan untuk bertugas di SK Tembangan 6 itulah. Ketika tu yalah ujiannya ketika tu baru 28 hari, tak sampai sebulan lagi. Jadinya saya ni anak sulung. Adik-adik lain semuanya tak bekerja lagi, masih lagi belajar. Jadinya emosi ibu lah ketika tu, emosi ibu saya tu kurang stabil lagi. Sebab tak apa sebulan lagi ayah meninggal. Dan saya pula terpaksa tinggalkan mak dan adik-adik di kampung. Dan ketika tu emosi kita pun agak celaru biru juga ketika tu. Pertama sekali terlintas di fikiran saya apabila saya pada sekolah lagi, saya nak jumpa guru besar, nak minta tukar. Hak tu lah nombor satu. Sebab memandangkan ketika tu adik-adik dengan ibu kita tu tak ada orang jaga. Jadi adik pun ramai puan. Lelaki tu kecil lagi, sekolah rendah lagi. Ketika tu. Jadi sayanya dihantarlah oleh keluarga saya van tu pak saudara, 2 orang pak saudara saya gili bawa. Seorang datuk saya yang ikut. Jadinya kita bertolak sawah pagi dah. Guna pergi tempat orang ke. Tak tahu tempat. Jalanan tidak jauh mana kalau ikut biasanya 7 jam sampai dah. Tapi ketika tu kita sesak. Sapa di Jajan Bero tu sesak masuk plantation peda Tembangan 1, lepas tu kesasu pula pergi ke Tembangan 3. Masa tu dah pukul berapa lah, pukul 11 lebih. Letih ya. Lepas tu nak undur balik pun jalan tak ada, jalan sunyi jalan jauh daripada bandar. Jadi
kita pun duk main pergi mari lagu tu lah dalam tengah-tengah malam tu. Jadinya siapa di tempat mengajar tu pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi siapa pula? Tak ada elektrik. Ketika tu tak ada elektrik, dah lah nak masuk jalan tu pun dia tak ada jalan tar. Dia jalan batu besar-besar gitu lah. Batu dia apa panggil ni? Batu sebelum dia tar. Jadinya bila saya ada di situ pun lambatlah nak letaknya. Dia situ dia sempadan dengan Negeri Sembilan. Jadi kita masuk ke Negeri Sembilan dulu. Siapa separuh jalan Masuk itu balik. dia putus tar tu. Tak ada tar. Kita tu jalan Pahang. Dari sekolah tu sekolah Pahang, tapi tapak sekolah tu je Pahang. Lebih kurang gitulah. Gitu. Kita masuk ke apa ke Palung. Palung Nablah. Jadinya saya sampai pukul 1 pagi tu tak ada elektrik. Jadi dengan jalan gitu jadinya motivasi kita pun ketika tu down lah sekejapnya seketika. Tapi atas semangat bapak saudara ke apa tu, semangat dalam van tu, kita pun jadi boleh bertahan lah. Tapi bila sampai di Temangau tu, masa tu walaupun gelap, boleh cerah, walaupun tak ada elektrik, boleh cerah. Jadi kita nampak. Jadinya dalam kita duk cari-cari tu, kita tengok sekolah. Saya tengok sekolah tu, saya kata, besar betul sekolah ni, macam jabat tanah. Jadi tengok pada signboard tu, memang betul sekolah tu, SKLKTB Temangau ni. Besar sekolah tu, tengah-tengah malam tu kita tengok memang besar. Dan sekolah tu memang besar betul pun. Lepas tu dia sekolah baru. Jadinya adalah tar kat depan sekolah tu. Sukalah kitanya, tapi tar tu sekerak rupanya. Bila pergi depan sikit dah tak ada tar dah. Jadi dalam gelak-gelak tu kita tak jumpa orang dah pukul 1 pagi. Jadi adalah nampak cahaya kecil dan kita ikut tempat tu, rupanya situ surah. Apabila saya sapa situ, adalah sedikit pengalaman yang amat berharga lah. Sapa situ dalam pukul 1, masa tu dah 1 suku pagi. Kita pun berhenti di surah tu, rupanya dia ada enjin kecil dihidupkan tu. Jadi generator, jadi ada lah lampu mentor kecil tu duduk situ sebab dia sedia untuk orang surah, orang pergi solat apa semua kan. Sebab situ bekal elektrik dia pakai enjin. Pakai genset. Jadi adalah waktu-waktu dia tidak 24 jam lah. Dia pasang beberapa jam, lepas tu dia tutup, lepas tu dia pasang pula pukul 9 pagi, lepas tu tengah hari dia tutup, lepas tu dia pasang pula petang. Berjadual gitu lah. Berjadual. Jadi hari tu dia rosak. Jadi di surah tu dah dia guna enjin genset kecil. Jadi saya pun parking situ, tidur surah tu lah. Tidur tu, tak tidur juga dalam pukul 2 pagi. Saya dengar ramai orang mari. Sorok-sorok orang lah. Jadi kita pun keluar daripada serambi surah tu. Tengok lebih kurang dalam sekitar 30 ke 30 orang rasanya. Ada sejatuh seorang, ada pagai. Jadinya dia pakai likung saya lah. Dia likung, dia likung, dia kata mari mana kita kenal lah diri saya ni cikgu baru sekolah ni. Cikgu dia kata. Cikgu. Dia kata cikgu baru punya. Malam ni kita kepun cikgu lah dia kata. Jadi rupanya orang-orang tempat atas situ sebab berlaku kecurian. Jadi pengurus itu suruh jaga malam. Jadinya dia pun marilah kita ubat nyamuk apa semua. Dari situ terjalinlah beberapa orang jadi sahabat saya yang rapat lah sampai ke saya pindah ke kampung tu. Saya masih berkawan rapat lagi dengan beberapa orang. Asalnya sampai sekarang. Asalnya daripada tu lah. Asal daripada Kepung tu lah. Jadinya kecoh lah bulan tu. Sebab apa? Seorang cikgu di Kepung ada cerita-cerita lucunya. Nama kita kan orang panggil cikgu raja kan. Jadinya situ ada orang Kedah dia panggil cikgu raja. Jadinya yang para isteri ni pula tak pernah tengok lagu mana cikgu raja tu. Jadi dia ingat ke cikgu India. Ada cikgu India lah dalam sekolah kita ni. Suami kata bukan India ni, cikgu Melayu. Cuma
Nama dia kata, kita panggil Cikgu Raja lah. Jadi yang cerita tu tak. Sampai kau saya pindah orang masih lagi bercakap pasal masih lagi ulang memori peristiwa tu. Masih lagi dan saya pun pengalaman yalah benda-benda gitulah yang menjadikan kita besar. Walaupun duduk di dalamnya kita jadi suka duduk situ pun. Dan saya berada di situ lebih kurang 7 tahun 4 bulan. Tak lama situ kemudian saya naik pangkat ke sekolah Felda. Luar lah sikit tu, ramai lah sekolah Felda tu. Ribu-ribu lah penduduk situ. Pelajar pengamal lah. Pelajar pengamal lah. Pelajar tu kira orang kita belakang lah. Felda tu pun kebanyakannya majoriti orang Melayu kita lah. Melayu kita Felda. Asli pun ada tak ramai lah. Orang asli tak ada. Tak ada. Tapi dia tak jauh pun daripada tempat tu. Dia sebab asli ni dia perkampungan sebelah tu. Sebelah tu pula di kampung dia tu pula ada sekolah asli tu. Gitu. Saya di sekolah baru tu pun saya berada di situ pun 2 tahun. Kemudian saya boleh balik ke kampung lah, ke Besut. Jadi tak lama mana lah saya duduk situ pun lebih kurang 10 tahun. Yalah. Setakat pengalaman Cikgu Raja lah. Pengalaman sebagai seorang pendidik. Mestilah orang kita dapat momen-momen yang tidak dapat dilupakan. Maknanya lebih pada kita kata kan pengalaman lah. Pengalaman manis ke, pengalaman pahit ke. Cikgu Raja. Iyalah. Betul lah. Share dengan dia setiap perjalanan kita ni kan mesti ada tak pengalaman hok manis pahit apa semua tu, dan benda-benda tu pun sebenarnya setiap orang akan melalui. Tak kira lah dia cikgu kau, dia askar kau, apa semua dia akan lalui benda-benda macam tu, sebab itu adalah satu proses untuk mematangkan seseorang tu. Termasuklah saya sendiri pun gitu juga. Ada pengalaman-pengalaman tertentu, hak pahit pada, hak manis pada. Tapi semua tu adalah untuk mendidik kita sebenarnya. Supaya kita berada di situ tak. Kita tidaklah kata tempat tu tidaklah kata seperti di tempat kita. Tempat kita ni elektrik 24 jam. Line telefon tak ada masalah. Saya mula-mula sampai situ line telefon tak ada. Kalau nak guna line telefon satu bar je kena naik tempat tinggi ataupun ada taki air kawasan tu kena naik ada taki air tu, tapi kita tak hafal naik kat tangga taki air tu, kita pergi ke atas bukit tinggi sikit lah. Atas mesej tu tulis siap-siap mesej, kemudian kita send, kita pergi tempat bukit sikit, kita angkat telefon tu, zap dia pergi mesej tu. Okeylah, lepas tu kita nak terima mesej tu pula, tak tahulah bila tu orang akan balas. Jadi benda-benda gitu tu kita biasa duduk dalam keadaan selesa di kampung tak. Segalanya mudah. Apabila Tuhan uji dan duga kita masuk ke tempat segalanya sukar. Tak nak pergi kedap, nak pergi bandar pun makan masa lebih kurang sejam. Dengan jalan pun yang tak berapa cantik. Kalau kita pergi dengan motor tu penuh juga. Bocor dan macam-macam lagi lah. Jadi tidak semudah kita berada di kampung. Tak. Jadi benda-benda gitu menyukakan kita. Mula-mula kita akan rasa serabut juga. Mula-mula kita serabut. Memang serabut lah, susah. Tapi lama-kelamaan tu ada manja. Kita akan terasa. Kita akan mulalah adalah kita kata dalam diri kita ni kesombongan sikit. Ada agah sikit tak. Agah lah kita serba mudah lah di kampung tak. Apabila berada dalam keadaan serba susah tu, Tuhan ajar lagu tu, dah mula kita dah rasa mula menerima, kita rasa reda, dan kita rasa kita yang dulunya kalau ada kesombongan yang agak meruncing tu dah mula tumpu. Dah mula boleh menerima kesukaran pada orang lain, dah mula boleh terima lah benda-benda gitu. Dan saya rasa pun setiap orang yang melalui pengalaman itu sebenarnya adalah satu proses didikan daripada Tuhan lah. So boleh kita kata cikgu, maknanya pengalaman kita tu lebih panggil nak mematangkan kita. Ya, nak mematangkan. Maknanya kita daripada macam
dia goyak kita biasa hidup Senin kapal-kapal mudah kan di bandar. Di bandar di Bila tempat kita kita. pergi kawasan Penalaman terutamanya kawasan orang asli, kita dapat merasai sendiri kehidupan mereka ni. Kehidupan. Ya sebenarnya itu salah satu cabai perjuangan. Kalau kata kita mengajar di bandar, ada perjuangan kita di bandar dan ada cabaran yang hidup di bandar. Kita pedalaman, ada cabaran kita di pedalaman dan ada kelebihan di situ juga. Dia ada dia setiap tempat ni memang dia mengajar kita. Ada orang mengajar di Sabah Sarawak, naik boat, beli kos apa, berjejet. Tak. Kita tengok lama-lama dia boleh terbiasa dengan keadaan tu. Dan kadang-kadang tu bila nak tukar, dah lama duduk situ tak nak tukar pun ada. Tak nak bertukar. Tak nak bertukar ke tempat lasar, tak nak pergi ke bandar pun ada. Bila dah mula timbul keseronokan. Sebab perjuangan ni kalau kita tengoklah, supaya kita mengajar budak lah. Budak asli ni dia terkenal dengan tak boleh baca, tidak menguasai 3M, tak boleh baca, tak boleh nak menulis, tak boleh nak mengira. Dan kita ni pula terbiasa kalau tempat kita benda tu agak agak minoriti lah, agak sedikit lah benda tu yang tak menguasai apa semua. Walaupun ada tapi agak sedikit. Tapi kalau di kawasan asli hampir boleh katakan keseluruhan. Boleh dikatakan 80%, 90% tu alih normal benda tu berlaku. Dan kita apabila kita buat sesuatu di situ cabaran dan kita nampak ada kesan kepada murid-murid walaupun murid itu asli, bukan dari bangsa kita pun, bukan daripada orang Melayu sekalipun. Tapi kita rasa bila dia berjaya dan dia naik ke peringkat yang lebih tinggi dan kita tengok dia berjaya, situ kita rasa kepuasan hak tak boleh nak gambar kan, tak boleh nak, kadang-kadang tak boleh nak ungkap dengan kata-kata. Hanya boleh rasa dan siapa melalui sahaja yang dapat pengalaman itu. Gitulah. Tu cikgu saya ingat satu Allah SWT sebut kan, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat Allah SWT maknanya Allah SWT beritahu sendiri golongan orang yang berilmu ni Allah akan angkat darjat dia, cikgu. Nampak? Ya. Maknanya daripada kita susah, kita sabar kan. Dan kita maknanya kita teruskan juga. Kalau kita mendidik macam cikgu ajar sekali, teruskan juga mendidik. Allah panggil janji Allah akan mengangkat darjat kita pada yang lebih tinggi, kan? Ya. Maknanya darjat kita nampak kan? Daripada kalau biasa masuk pindah sekolah lebih baik daripada naik grade apa semua kan. Itu antara faktor dia lah cikgu. Dalam bidang cikgu tu kita nampak apa yang Allah janji. Jadi jadi maknanya cikgu Raja sekarang ni start dulu sampai sekarang berapa butir sekolah dah mengajar cikgu Raja ni? Saya tahun 2002 saya mula mengajar di SKLKTP Temenggong yang saya beritahu tadi lah, sekolah plantation. Kemudian saya mengajar situ selama 7 tahun 4 bulan. Kemudian saya ditawarkan sebagai penolong kanan 1 pentadbiran di SK Temenggong 3 kat situ selama 2 tahun. Kemudian saya minta balik kampung. Saya minta balik kampung lah sebab masa tu anak dah 3. Suruh nak mengajar ke kampung. Benarnya rasa nak mengajar ke kampung tu dah lama pun. Dia mula-mula saya sapa di Temenggong tu, saya minggu utama saya minta tukar dah sebab keluarga saya tak ada orang jaga kan. Jadi usaha tu dia pandai main peranan, jadi dia adalah satu dua kata-kata dia tu menyebabkan saya rasa betul apa yang dia katakan, saya mampu bertahan di situ. Terima kasihlah pada Cikgu Zul. Saya ingat Cikgu Zul. Jadinya selepas sekolah tu 7 tahun 4 bulan naik pakak sebagai PK pentadbiran di sekolah baru selama 2 tahun di SK Temenggong 3. Di bawah butir saja. 2 biji baru, 2 buah baru. Kemudian 2 tahun di situ pada 1 April 2012 saya dapat balik ke kampung. Dapat di SK Seberang Jetih. Di SK Seberang Jetih tu sekolah paling lama lah tu.
dekat-dekat dengan 10 tahun situ. Sekolah ketiga. 10 tahun. Dekat dengan 10 tahun. Kemudian saya ditawarkan ke SK Teku Mahmud. Sekolah SBT. Dekat dengan rumah saya lah. Ke jalan kaki bersapa. Situ selama 3 tahun. Dan tahun lepas saya masuk ke sekolah SK Bukit Tempurung. Sampai sekarang. Jadinya satu sekolah plantation, satu sekolah Felda, satu sekolah DJT bandar lah kira ada. 5 lah. Lepas tu satu di sekolah Alur Lintang. Dan satu lagi sekolah Bukit Tempurung, sekolah dalam kampung. Rasa-rasa cikgunya 5 sekolah. lah, rasa-rasa cikgunya lah. Pada firasat cikgu sendiri lah. Sekolah sekarang ni sekolah yang terakhir kau. Pada firasat saya tu rasanya bukan sekolah yang terakhir. Bukan sekolah yang terakhir rasanya. Tapi tak tahulah, mungkin ada sekolah yang terakhir tak. Terakhir tu dalam konteks mana tak? Nak patching lebih kurang 15 tahun lagi. Terakhir tu sebab apa? Sebab kalau nak kira 15 tahun lagi tu 3 butir mungkin tidak jadi sekolah terakhir. Tapi kalau umur pendek, kalau umur pendek mungkin sekolah terakhir lah. Maknanya tempoh 15 tahun tu maknanya panjang lagi lah. Kalau masa patching tu kan. Mana dalam tempoh tu mungkin 3 butir 4 butir sekolah lagi mungkin. Mungkin lah. Mungkin lah. Ataupun mungkin sekolah yang sama pun boleh jadi juga, tapi biasanya adalah lagi mungkin 3 buah sekolah lagi ikut. Kalau ikut pada minggat 3 buah sekolah lagi lah. Pada kebiasaan lah. Pada kebiasaan dia. Itu pun yalah, bergantung juga sebenarnya Ustaz. Kadang-kadang tu kita rasa kita boleh mengajar sampai 15 tahun lagi. Tapi tengok juga pada kondisi kesihatan kita tu, kadang-kadang kesihatan kita mengizinkan boleh. Tak, kesihatan tidak mengizinkan tak boleh. Kata Encik Raja saya pun ada kesihatan kan. Biasalah dengan fasa umur kita tu sebenarnya penyakit dah mula menyenggah. Tapi saya sebenarnya kerana ke penyakit tu ada hak lama dah pada dah. Hak lama dah, macam saya, keluarga saya ni memang mewarisi diabetes. Mak ayah semua ni diabetes. Lepas tu arwah ayah diabetes. Lepas tu arwah datuk nenek, tok nenek sebelah ayah, tok nenek sebelah mak tu rasanya ada juga. Tapi sebelah ayah tu memang ada. Walaupun sebelah ayah tu datuk saya tu memang makan dia patah. Kita tengok makan dia pantang, tak ada lah dia hidup makan benda-benda manis ataupun ais tu pun kadang-kadang saya tak pernah tengok dia minum ais. Dia makan tu pun nasi yang ulang-ulang dengan pucuk kemudu. Pucuk kemudu yang pahit tu. Hak tu lah kadang-kadang kita duk tengok dia makan. Lepas tu dia pun memang jaga, tapi akhir-akhirnya dia kena juga. Di hujung-hujung hayat dia tu dia kena juga kecil mani. Dia tak ada lagi dah. Sebab Lepas tu mak saudara saya ke apa semua memang siapa ko orang kata siapa ko apa bui kesal lah. Buruk daging apa semua memang kecil mani. Saya tu pula, saya ni sebenarnya mewarisi juga penyakit tu. 17 tahun dah sebenarnya saya mewarisi. Mengidap tu. Tapi border lah. Panggil atas pagar. 20 minit tu kena dah. Tapi masa tu tak tinggi lah 10. Yalah, maknanya cikgu jaga makan lah. 9, 8. Nak kata jaga makan tak juga. Sebab kita muda. Jadinya masa tu kita muda. Makan lalu. Kita tak rasa apa. Walaupun adalah kata ada diabetes juga ketika tu. Tapi diabetes peringkat rendah. Dan kita pula muda, kita tak rasa apa. Kita boleh bersukan, kita boleh beraktiviti seperti orang normal. Cuma apabila dah masuk umur 45 ni, masuk umur 40. Tak apa 40, 38 gitu.
dah mula dah. Kita ada dah rasa letih. Sebenarnya kalau kita ada kecil manis pun sebenarnya bila dah masuk umur fasa 40 tu sebenarnya dia dah dah tenaga pun dah kurang dah. Cumanya dari segi jagalah. Apabila dah berumur 40, masa umur 45 tahun lepas tu saya dah mula jaga. Saya dah mula jaga dan ada seorang doktor tu ketika tu saya dah kena penyakit keletihan. Masuk pukul 12.30 pukul 1 tengah hari kita dah mula letih yang amat sangat. Mungkin sebab makan betul patah. Masa tu adalah seorang doktor tu dia ajar saya buat IF. IF dia kata puasa ni belajar sehari. Kita start lah pukul 3 atau pukul 4 kita puasa. Pukul 8 pagi besok ataupun pukul 7.30 pagi besok baru makan balik. Gitu. Dan saya pun nak boleh ke berjaya tu pun makan masa tahun juga. Yalah kita tak makan malam. Anak isteri makan. Kita tengok mula-mula kita tengok saja. Lepas tu tak boleh jadi ni. Lepas tu kita ambil sikit, lepas tu tak berjaya. Lama-lama isteri saya pun isteri saya pun buat juga. Tolong juga. Tolong tak makan malam apa semua. Saya pun berjaya lah. Lepas tu anak-anak saya pun tak makan malam juga ketika tu. Kita pakat buat dia kata satu keluarga. Barulah saya berjaya. Malam tak makan. Masuk tahun kedua barulah saya. Tengah tahun kedua baru berjaya. Baru berjaya pun tak berjaya sepenuhnya lagi. Dalam seminggu 7 hari tu kan kita berjaya buat 4 hari seminggu. Panah merah. Lepas tu hari-hari yang lain tu pula merah. Panah dia. Tak berjaya juga. Tak berjaya juga apabila kita pergi surau malam kan. Apabila ada program ke apa surau ada makan-makan kita cuik juga. Jadi tak berjaya juga. Naik lah gula kita tu. Jadi dari situ kita pun cubalah disiplinkan diri sebab apa kita tengok kesihatan ni memang kena jaga. Sangat penting. Sangat penting kena jaga. Yang pertamanya dia berkait juga dengan ibadah juga. Kalau bagi saya jaga kesihatan ni ibadah. Sebabnya apabila kita tak sihat, kita nak pergi surau, nak pergi masjid, nak amal ibadat pun terganggu juga. Yang pertama, yang keduanya dalam kita nak membesarkan anak ni ustaz. Kadang-kadangnya kita kena bangun awal pagi, pukul 5 pagi, pukul 4.30 pagi. Kena bangun dah lah. Buat persediaan untuk nak gerak anak ni dengan isteri kita. Pukul 5 pagi dah gerak dah. Kadang-kadang nak boleh kebangun tu, budak-budak. Benda-benda tu nak ke kesihatan juga. Nak kesihatan. Kalau kita dah tak terkawal kesihatan kita jadi kain buruk tau. Lembek, letih, nak bangun pun tak boleh. Macam mana kita nak disiplinkan anak-anak? Memang tak boleh. Jadi bagi saya kesihatan ni pokok mana pun kena berjuang juga, kena berikhtiar juga untuk yalah penyakit siapa-siapa pun akan kena penyakit. Kalau tu hazing tak, kecuali atas orang tertentu tu tu hazing dia sihat, bolehlah dia sihat. Tapi kita yang kena penyakit ni kadang-kadang kita jangan anggap benda tu sebagai satu noktah akhir. Tidak. Kadang-kadang ni kita diberikan penyakit diabetes, lebih gula. Maka kita pun berjuang untuk kurangkan gula, kita tak makanlah benda-benda ngarut. Kita terselamat daripada penyakit-penyakit lain macam kolesterol dan sebagainya yang boleh bawa risiko yang besar jugalah kepada orang kalau tak jaga. Kadang-kadang ni penyakit itu pun kalau kita pandang dari sudut rahmat dia, dia memang ada rahmat. Penyakit ini pun dia memberi rahmat kepada orang lain juga, ada hikmah juga. Jadi kita kena pandang positif penyakit ni. Jadi saya dah 17 tahun dah. Sekarang ni saya mengimbangi penyakit yang saya dapat tu dengan pola kehidupan saya dalam membesarkan anak-anak. Ini tengok anak-anak saya pun masih kecil-kecil lagi. 3, 1, 2, 3 tu ada besar. 4, 5, 6 tu memang memerlukan kita ginilah aktiviti gini. Betul. Aktiviti betul-betul kena bawa, kena layan dia, nak ngai lah, nak apalah. Dan kalau kita tak jaga, tak kawal, kita sendiri dah high gula, macam mana kita nak pantau, nak bawa. Memang tak boleh, memang stres lah dia. Sebab tu bagi saya menjaga kesihatan ni suatu kewajipan yang baik.
Boleh ikan dah tu. Ikan Ustaz. Ada. Alhamdulillah lah. Tu dah maknanya cikgu. Cikgu Raja, Masya Allah. Kalau kita tengok daripada yang Cikgu Raja sebut tu, memang kita sama-sama pakat fikir kita sama-sama pakat fikir. Tak kira lah Cikgu Raja sebut, tak kira kita ni sebagai apa kita kerja, tak kira. Baik cikgu ke, baik petani ke, baik kerja pejabat ke, tak kira tak kira. Maknanya semua pekerjaan yang Allah Ta'ala beri pada kita tu ada, orang panggil ada pahit manis dia. Ada pahit manis, ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Begitu juga dengan penyakit. Dengan penyakit kau, dengan apa sahaja berlaku pun ada hikmah dia. Jadi kita kena pandai dari sudut yang positif sebenarnya. Kita panggil satu poin yang kita boleh ambil untuk perbincangan kita. InsyaAllah. Maknanya mungkin mungkin kita punya perbincangan ni untuk akhir lah insyaAllah. Jadi kita nak minta panggil sedikit nasihat lah cikgu kepada anak-anak kita di luar sana yang sedang beri kepada mereka. Okey, sedikit kata-kata lah. Mungkin juga boleh dijadikan sebagai satu motivasi untuk yang berada di luar sana, utamanya yang bekerja sebagai guru pendidik. Kita di dunia pendidikan ini memang kita dibayar dengan gaji. Tak, kita dibayar dengan gaji, tetapi yang kita nak lahirkan adalah modal yang hidup, modal insan, ataupun dikatakan dengan modal jiwa. Yang kita nak bina sekarang ni adalah berkait dengan insan. Dengan insan, dengan orang lah. Orang. Bila kata-kata manusia ni, dia tidak terelak lah daripada jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan sekarang ni kita boleh tambah pula dengan sosial. Jadi kita nak bina elemen-elemen tu dalam seseorang manusia ni bukan perkara yang agak senang. Dia memerlukan satu perjuangan yang ikhlas. Dia memerlukan satu jiwa ataupun hati yang suci, yang bersedia untuk menjadi pejuang kepada anak bangsa. Sebab selepas daripada kita ni, kita akan tua dan kita akan meninggalkan dunia ini. Dan generasi yang kita bina, yang kita didik ini adalah ibarat kita menanam sesuatu ketika dulu, atau contoh kita tanam sawit. Sekarang ni dia dah jadi, dia dah dapat tuai. Cumanya ketika kita ni tanam sawit dah, lagu mana cara kita tanam mula, lagu mana cara kita pruning lepoh-lepoh dia, kita jaga baju dia, kita jaga nutrisi dia, proses pembesaran dia, supaya tak terbantu, supaya dia jadi subur, sepohon pokok yang rimbun, ada buah yang lebat, yang hebat, pokok yang hebat, yang tegak, yang dapat memberikan hasil yang lumayan lah. Begitulah juga dengan manusia ni yang kita didik ni. Perjuangan kita dengan ikhlas tu, guru tu bukan saja berkisar tentang gaji dan duit. Kadang-kadang berkisar tentang keikhlasan, perjuangan supaya murid-murid itu yang sekarang ni adalah anak-anak kecil, tapi 20 tahun nanti dia adalah orang-orang yang menggantikan tampuk-tampuk di tempat kita sekarang ni. Mungkin mereka akan jadi pegawai, mungkin mereka akan jadi cikgu, mungkin mereka akan jadi pensyarah, mungkin mereka akan jadi pemimpin politik, mungkin mereka akan menjadi sesiapa sajalah. Sebab tu dalam saja guru tu kan, di mana saja kau berdiri di hadapan muridnya, di mana saja kau berdiri di hadapan muridnya, di sebuah sekolah mewah ataupun sebuah sekolah terpencil di hulu Terengganu, dikaulah guru yang mewakili segala ilmu. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, namamu sebagai cikgu tu akan kekal disebut. Akan kekal disebut sampailah
ke akhir hayat. Kalau kita mati sekalipun, Betul. orang tetap sebut kalau dah ni cikgu raja, kalau mati besok pun mungkin orang akan sebut arwah cikgu raja. Cikgu tu tetap ada. Betul. Cikgu tetap ada, ataupun mewakili perkataan guru tu tetap ada. Jadi pastikan anak-anak murid kita yang kita perjuang tu akan menjadi orang-orang yang hebat. Kadang-kadang apa yang kita tanam, benda itulah yang akan kita tuai. Mudah-mudahan begitulah. Walaupun ada ujian-ujian Allah Ta'ala tu, kadang-kadang kita buat sahabat baik, dia jadi yang tidak kita ingini juga. Ada juga sebaliknya. Tapi itu ujian Allah Ta'ala. Kita tak boleh kita tak boleh kata nak pertikaikan benda tu. Tapi usaha kita kena ada. Usaha perjuangan kita sebagai pendidik kena ada. Jadi saya nasihatkan, jadilah pendidik yang hebat, yang berwibawa, yang boleh menjaga emosi, yang boleh memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Di mana sahaja kita mengajar, tak kiralah mereka dari bangsa apa sekalipun. InsyaAllah hati yang ikhlas akan memberikan sesuatu yang terbaik. InsyaAllah. Itulah kata-kata yang terakhir daripada tamu jemputan kita itu. Ya. Dan insyaAllah mungkin setakat itu dahulu untuk perkongsian kita dengan insyaAllah. Dan Ustaz akhiri dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.